Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran, dengan limpah rahmat, keizinan, kurnia, nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk dan patuh, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus memperkukuhkan keimanan kita dan ikatan kepercayaan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita juga sudah sampai kepada penghujung kitab kita ini. Malam ini kita akan baca tentang khatimah, penutup kata. Apa yang disebut oleh pengarang kitab ini dalam membuat kesimpulan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan tauhid, khususnya yang terungkap dan tersimpul dalam dua kalimah yang sering kita lafazkan, yang kita panggil sebagai kalimah thayyibah atau kalimah syahadah, yaitu kalimah la ilaha illallah dan kalimah Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah yang begitu pendek tetapi begitu panjang dan mendalam maknanya, khususnya yang berkaitan dengan simpulan kepercayaan kita terhadap sifat-sifat kesempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan hakikat bahawa kesemuanya ini kita dapat melalui pesuruh dan junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sebagai pesuruh, yang juga sebagai penyampai tauhid itu kepada kita. Dan kesemua yang kita belajar selama 6 tahun panjang tu, walaupun bukunya nipis saja, tetapi kesemua yang kita belajar selama 6 tahun itulah, kalau kita nak ringkaskan, kalau kita nak rumuskan dia, maka dia terumus dan terakam dan terringkas dalam dua kalimah ini, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 6 tahun punya pengajaran terkandung dalam dua kalimah yang pendek sahaja. Sebab itu kalimah ini merupakan kalimah yang amat berat. Kalimah ini merupakan kalimah yang mengandung keseluruhan yang kita panggil tauhid. Dan oleh kerana itu barulah kita faham kenapa ada hadis yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Maka bukanlah hanya sekadar dia mengucap la ilaha illallah itu dengan tanpa ada kefahaman dan kandungan. Sudah pasti hadis itu bermaksud sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam arti kata dia memahami beratnya kandungan tauhid itu, itulah orang yang layak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekadar dia mengucap-ngucapkannya, melagu-lagukannya, menasyid-nasyidkannya,
tetapi tidak ada kefahaman, tidak ada keyakinan, tidak ada i'tiqad terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala ini, maka tidak mungkin hanya dengan itu sahaja dia boleh masuk ke dalam syurga. Kalau macam tu burung kakak tua pun boleh masuk syurga, dia ikut aja kan, la ilaha illallah. Kalau macam tu handphone pun boleh masuk syurga. Sekarang ni handphone boleh rakam macam-macam. Ataupun budak-budak kecil pun yang tidak ada kefahaman. Jadi sudah pasti itu bukan maksudnya. Yang dimaksudkan dengan hadis itu bahawa orang yang mengucap la ilaha illallah itu paling kurang 6 tahun punya yang kita belajar, itulah kandungannya yang harus difahaminya untuk dia benar-benar mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu dengan kefahaman dan keyakinan, dan dia juga di masa yang sama meyakini bahawa kalimah la ilaha illallah itu tidak mungkin dia akan fahami dan percaya sebagaimana dipercaya, melainkan dia juga dibawa dan disumbang oleh seorang individu, syakhsiyah yang amat tinggi nilainya, seorang manusia, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah datang kepada seluruh alam ini untuk menyampaikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis tadi walaupun tak disebut man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tetapi itu sendiri sudah terkandung. Sebab yang sebut hadis itu sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak mungkin kita memahami hadis itu tanpa kita juga mempercayai siapa yang menyebut kalimah itu, hadis itu. Sudah pasti yang menyebut itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita sebut selalu bahawa Nabi Muhammad ni dia bukan orang biasa-biasa. Dia memang insan luar biasa. Dia memang insan luar biasa. Kerana kehidupan Nabi Muhammad itu bukan sekadar kehidupan duniawi, tetapi juga kehidupan ukhrawi. Kehidupan Nabi Muhammad itu bukan kehidupan jasmani sahaja, tetapi juga kehidupan rohani. Kehidupan Nabi Muhammad itu bukan sekadar kehidupan yang bersifat horizontal, mendatar, tapi sepanjang kehidupan Nabi itu hubungan Nabi lebih vertikal, lebih kepada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu harus kita faham benar-benar, dan setiap kali kita mengungkapkannya, ketika paling kurang dalam solat kita, dalam tahiyat kita, biarlah kita ungkapkan dalam keadaan kita benar-benar meyakini, memahami keseluruhan kandungan yang ada dalam dua kalimah tersebut. Maka disebut di sini bahawa setelah sempurna difaham segala aqaidul iman yang tersebut di dalam kitab ini dan segala perkara yang terkandung di dalam makna dua kalimah yang tersebut itu, bagaimana kenyataan yang telah lalu di dalam kenyataan huraian al-uluhiyah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bagi menyenangkan penuntut di sini dinyatakan dengan ringkas, sekurang-kurang dan sebanyak-banyak aqaidul iman yang masuk di bawah makna kalimah yang tersebut itu. Ini peringkat akhir ini dia bagi summary. Bukan kita moden je, buku-buku moden je ada summary kan kat belakang. Budak-budak kita nak periksa ada ujung tu dia punya points. Dulu pun dah buat dah. Apa dia yang terkandung dalam dua kalimah ini, yang dia kata yang sebanyak-banyak aqaidul iman, the most maximum yang kita boleh dapat daripada dua kalimah ini, dan the minimum yang kita boleh dapat.
Jadi kita ada dua pendekatan. Kalau kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, apa yang paling banyak dan apa yang paling sikit yang ada dalam dua kalimah itu. Apabila disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka termasuklah di dalamnya itu 50 sekurang-kurang aqaidul iman. Maknanya the most minimum, yang paling kurang ada 50 benda yang ada dalam dua kalimah itu. Tak kurang juga tu kan. Dia kata sekurang-kurangnya tapi 50. Paling kurang kita boleh dapat 50 perkara dalam dua kalimah syahadah tersebut. Apa dia? Yang 50 itu iaitu 41 termasuk di dalam makna la ilaha illallah. 41 perkara ada dalam kalimah la ilaha illallah, dan 9 termasuk di dalam makna Muhammad Rasulullah. 41 campur 9 50. So 50 lah yang ada dalam dua kalimah itu. 41 dalam la ilaha illallah dan 9 dalam Muhammad Rasulullah. Kalau yang ikut daripada 6 tahun lepas, semua tu dah masuk dah tu. Kita dah belajar lah semua tu. Apa dia? Yang 41 dan 9 tu, yang dalam 41 itu 20 merupakan sifat yang wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, sampailah kepada kaunuhu mutakalliman kan. Dan ditambah dengan 20 sifat yang mustahil, lawan kepada yang 20 yang awal itu. Dan 20 yang 41 tu ada satu yang harus, maka jadilah 41. Dan yang 9 tadi apa? Yang jadikan 50 itu 4 sifat yang wajib bagi Rasul dan 4 sifat yang mustahil atasnya 8, dan satu yang harus. Semua kita dah belajar tu jumlahnya 9 sifat. Itu yang paling sedikit tu. Itu yang paling sedikit yang kita boleh dapat daripada dua kalimah itu. Ada 50 benda, iaitu 41 campur 9. Tiada yang kata ni bid'ah ni, mana ada dalam Quran, mana ada sebut 40 kena 41 ke 9 ke. Memanglah nombor ni dia tak kisah. Ini kaedah, ini pedagogi. Bahasa hari ni pedagogi, yang cikgu-cikgu bila dia buat kurikulum mengajar pelajar kat sekolah, dia akan mengajar pelajar-pelajar itu berdasarkan tahap pemikiran dan kefahaman pelajar itu. Sebab itu disusunnya pedagogi pendidikan tu. Darjah 1 macam mana, darjah 2 macam mana, darjah 3 macam mana, sampailah darjah 6, tingkatan 1 macam mana, sampailah tingkatan 5, universiti macam mana. Dia tak boleh sekadar bagi sahaja perkara yang sama kepada pelajar darjah 1 sampai pelajar darjah 6. Benda yang sama, sudah pasti takkan mampu pelajar-pelajar darjah 1 tu memahami mata pelajaran darjah 6. Akidah pun begitu juga. Bukan mudah ni kita nak faham tentang ketuhanan ini. Sebab ketuhanan ni perkara yang tidak dilihat oleh panca indera luaran kita. Kan? Bukan kita boleh tunjuk, mai hari ni kita pergi tengok Tuhan atas bukit sana. Celah bukit tu lah Tuhan, nampak tak ada cahaya? Tak ada. Islam tidak pernah ada cara begitu untuk mengajar tentang ketuhanan. Jadi bila kita kata syahadah ni, kalimah ni kenapa dipanggil kalimah syahadah? Syahadah tu penyaksian. Kita menyaksikan. Kita pun sebut aku naik saksi kan? Aku naik saksi atau aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sudah pasti persaksian itu bukan persaksian melalui panca indera luaran, bukan dengan mata zahir kita.
Maka persaksian, aku naik saksi, dua kalimah syahadah, dua kalimah persaksian ini, dia merupakan dua kalimah kita bersaksi dengan kefahaman, ilmu dan iman kita. Dan itu bukan mudah. Jadi sebab itu Islam ni agama yang paling serius. Dia tak main-main saja. Sebab kita ni mempercayai ketuhanan yang sebenar, dan ketuhanan yang sebenar itu merupakan ketuhanan yang laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama dengan apa-apa perkara sekalipun, khususnya perkara makhluk, perkara yang tercipta ini. Kerana ini Tuhan Maha Esa, dia maha berbeza dengan yang lain-lain. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bayangkan kita sedang nak menyaksikan satu zat, tetapi zat yang kita nak saksikan ini merupakan satu zat, satu benda pun tak tepat. Zat ni maknanya satu kewujudan yang tidak ada persamaan dengan apa sahaja yang ada dalam kepala kita. Is that easy? Senang tak? Kita nak ajar dekat anak kita satu perkara yang dia tidak ada langsung pengalaman melihatnya, dan tidak ada satu pun dalam kepala dia yang boleh kita misalkan. Kita nak ajar anak-anak ni, paling kurang kita kena compare and contrast. Itu pedagogi kat tu, kan? Compare and contrast. Kita kena, bila nak cerita apa, kita kata cuba tengok itu, kan? Kita barulah kita kata macam tu lah. Macam ni maknanya kita harus beri contoh. Tapi Tuhan tak boleh bagi contoh. Contoh apa kita nak tunjuk? Tuhan macam tu lah, macam ni lah, tidak ada. Malah Tuhan ini tiada macam. Itu yang kita baca dalam surah Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak adalah padanya, pada Tuhan itu akan kufu. Kufu ni ingat tak, kalau kahwin kita belajar mesti ada kufu, kan? Mesti ada persamaan, barulah sesuai pasangan tu. Jangan kahwinkan yang anak bilioner dengan anak gelandangan, kan? Yang seorang tu bapak dia Bill Gates, tapi nak kahwinkan dengan anak gelandangan, tak kenalah. Dia takkan sesuai, psikologinya tak sesuai, tak sekufu. Kufu tu maknanya bersamaan. Tapi Tuhan yang kita nak sembah dan kita percaya dalam i'tiqad kita ini adalah Tuhan yang tiada kufu, tiada misil, laisa ka mislihi, tiada baginya misal syai', sesuatu. Tuhan itu tidak menyamai sesuatu. Jadi yang kita nak percaya, nak saksikan dalam kita punya kalimah persaksian ini adalah purely based on understanding, knowledge, ilmu, berdasarkan iman. Iman ni dalam Islam kepercayaan yang justified, yang ada dia punya dalil yang kokoh. Bukan percaya-percaya macam tu aja, sebagaimana sebahagian daripada sistem kepercayaan lain, benda-benda mitos, benda-benda tahyul, itu yang dia percaya, dan sebahagian daripada dia punya agama. Dalam Islam tidak ada benda tahyul yang kita percaya. Yang kita percaya yang ghaibiyat itu semua benda yang hak, yang benar, yang benar-benar wujud, walaupun tak boleh dilihat dengan mata kepala kita. Inilah syahadah. Inilah yang kita duk kata dua kalimah syahadah ini benar-benar berat, kerana kita menyaksikan satu zat yang maha sempurna, tetapi tidak dapat kita saksikan dengan mata kasar kita, yang sifatnya begitu banyak, tetapi kita tidak dapat saksikan melainkan kesan kepada sifat-sifat ini. Bila kita kata Tuhan itu maha berkuasa, kita tak nampak macam mana Tuhan itu berkuasa, tapi kita nampak kesannya. Alam ini, bukit bukau, gunung ganang, ini semua kesan daripada sifat kuasa Allah Ta'ala. Hikmah Tuhan itu maha bijaksana, maha berilmu,
Itu pun kita nampak melalui kesan-kesannya. Sebab itu untuk kita beriktikad ni, nak mengucap 2 kalimah syahadah, nak beriman ini, dia kena akalnya kena sihat, kena berakal. Tak boleh main, tak apalah ni bab iman, bukan kena pakai otak. Dia sedap je dia kata kan, bab iman nak pakai otak apa? Jangan. Yang iman tak pakai otak itulah yang jadi sesat tu. Yang iman duk pakai suka-suka je itulah yang akhirnya jadi sesat. Sebab itu ulama-ulama kita dulu dalam kitab-kitab akidah, mereka memberikan hujah-hujah, termasuk hujah-hujah akliyah, hujah-hujah akal. Ini dengan begitu banyak sekali supaya kita ni berilmu terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan percaya-percaya begitu saja. Sebab kalau percaya-percaya begitu saja, nanti kalau ada orang mempertikaikan, kita tak boleh nak jawab. Kamu percaya pada Tuhan, apa dia punya bukti? Entah. Dulu mak saya kata ada satu family saya semua percaya, takkan saya tak percaya? Itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Itu taklid. Taklid itu tak boleh dalam akidah. Dalam akidah ni mesti kena ada dalil, kena ada sebab, kena ada hujah. Tapi dalil itu sifatnya ilmiah. Sifat dalil itu dalil yang bersifat ilmiah. Dalil itu dalil yang kena fikir, kena difikir, kena dimasukkan dalam kefahaman. Jadi berat, bukannya mudah-mudah agama ni berat. Sebab itu agama ni untuk orang gila tak perlu, kan? Orang yang tidak ada akal, orang yang tak sihat akalnya, tak ada taklif pun. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama pada orang yang tak ada akal. Budak-budak pun tak wajib beragama, kan? Budak-budak yang tak mumayyiz lagi apa semua, dia nak buat apa pun buat apa. Kalau dia minum arak pun dia minum arak katakan, dia tidak ni, sebab dia tak boleh fikir lagi yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi kalau dia dah mumayyiz, dia sudah baligh, itu taklif dan akalnya sihat, semua wajib untuk ma'rifah, mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panjanglah, sebab itu kita kena cerita satu-satu sifat Allah itu. Jadi nombor ni tak kisah sangat. Kalau ada ulama lain bagi 100 sebenarnya ada, kena tahu dalam la ilaha illallah pun kita boleh terima, tapi kita nak tengoklah apa benda yang 100 tu. Yang ni yang 50 ni very established ni, dia bermula daripada ulama-ulama besar ni. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Al-Ghazali, Imam Syahrastani. Kalau dalam ulama-ulama Melayu ni, Imam Daud Al-Fatani, Imam As-Sanusi yang bawa perbahasan sebegini, Imam Abdul Samad Al-Falimbani, Imam Al-Fatani, semua ni banyaklah. Jadi dia bukan benda yang baru 2-3 minggu lepas baru ada orang buat. Tidak, ini benda ni sudah established. Jadi tidak harus kita pertikaikan. Tapi kalau kita ada pendekatan lain, tafadhal, tak ada masalah. Tapi jangan dipertikaikan ulama-ulama yang cuba susun supaya masyarakat Islam ini dia boleh memahami ketuhanan itu dengan cara yang tersusun. Itu aja. Itu saja. Tak perlu gaduh-gaduh. Apa lagi? Itu yang paling sedikit. Kemudian yang paling banyak pula, sebanyak-banyak akaid yang terkandung pada 2 kalimah syahadah ni apa? Kalau kita nak tengok yang terbanyak, ada lagi benda-benda tambahan. Adapun sebanyak-banyak akaid yang terkandung dalam jumlah kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ada 68. Tadi 50 kan? Ada additional 18. Siapa yang nak the maximalist punya approach, boleh tengok 68 tambah ada lagi 18. Semua dah belajar dah ni. Ni ringkasan saja, rumusan. Macam mana boleh jadi 68 sedangkan tadi 50 saja? Kenyataannya ialah 50 aqaidul iman yang tadi itu termasuk pada makna la ilaha illallah. Iaitu yang ni dia lain sikit. Dia kata yang ni kalau nak banyakkan lagi, dalam la ilaha illallah tu ada 50 dan dalam Muhammad Rasulullah tu ada 18. Jadi 68. Macam mana boleh jadi macam tu? Iaitu 14 sifat yang termasuk
pada istighna. Ingat tak tajuk bila kita bincang dulu dah habis sifat tu, kita ada dua tajuk yang saya ceritakan, istighna dan iftiqar. Saya bagi dia punya sedikit ringkasan clue-clue ikut yang lupa ke, nampak macam lupa tu kan, nampak macam lupa je, kita ulang sikit lah. Okey, kalau yang Jawi muka surat 54, huraian al-uluhiyah. Dah habis dia bincang 20 sifat tu, maka dikatakan al-uluhiyah, ketuhanan itu apa? Ketuhanan itu maknanya kaya Tuhan itu daripada yang lain dan berkehendak yang lain-lain tu kepadanya. Kaya ni maknanya Tuhan tu tak perlukan yang lain-lain, tetapi yang lain-lain tu semua perlukan Tuhan. Ini pun yang kata bid'ah. Sebab inilah benda yang terkandung dalam ayat-ayat Quran tentang tauhid. Bila kata qul huwallahu ahad tu maknanya apa? Maknanya Allah itu esa dalam keadaan Allah itulah yang memberi segala-galanya pada makhluk, tetapi makhluk ni segala-galanya memerlukan Tuhan. Itu kita baca Allahus Samad. As-Samad tu maknanya Tuhan itu tempat pergantungan segala perkara. Tak ada benda yang boleh terlepas daripada bergantung dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah itu yang menjadikan, Allah itu juga yang mentadbir, yang memastikan kewujudan ini kekal walaupun dalam masa satu saat. Kita ni dalam masa satu saat, kalau Tuhan tak beri kita, tidak memelihara kita, habislah. Udara ni Tuhan tarik, ataupun Tuhan biarkan kita tanpa apa-apa nikmat, habis kita. Maknanya tidak ada. Ini dah tauhid, maknanya kita rasa kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Ta'ala itu sendiri tidak ada langsung pergantungan atas apa-apa pun. Jadi Allah Ta'ala itu benar-benar ahad, esa, dalam arti kata tidak langsung memerlukan yang lain. Itu dipanggil istighna. Dan iftiqar itu maksudnya yang lain-lain itu semua berkehendak kepada Allah. Jadi dalam menghuraikan itu, para ulama memasukkan dalam apa erti Tuhan itu maha kaya, tidak memerlukan yang lain-lain. Dalam makna itulah masuk sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalafatuhu ta'ala hawadis, qiyamuhu binafsih, sama', basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Ada 11 kan? Lawan per 11 tu 22. Lawan per 11 tu ada lagi 11, jadi 22. Jadi sebab itu jumlahnya tu tadi, jadi balik pada yang last ni, dia jadi la ilaha illallah itu 14 sifat yang masuk istighna. 11 tadi, 11 yang kita sebut tadi, tambah lagi 3 kan, muka 55 tu. Yang Rumi lain lah sikit dia punya tu, tapi sambunglah. Sifat yang terkandung dalam istighna ada 11, campur lagi 3, maka ada 14. Apa dia 3 tu? Pertama, maha suci Tuhan daripada mengambil faedah dan pada perbuatan dan hukumnya. Maknanya Allah Ta'ala ni bila buat hukum syariah ni, bukan makna Tuhan ada kepentingan terhadap hukum hakam tu kan. Kalau kita punya pemerintah, raja ke apa semua, bila dia buat hukum hakam, kadang-kadang dia ada kepentingan kan, nak teks lah apa kan, pas satu teks lain kan. Contohnya, maknanya setiap hukum hakam yang dibuat oleh manusia, walaupun dia kaya juga, raja juga, agung juga sifat dia, tetapi dia ada kepentingan terhadap apa yang dia buat. Tapi Allah Ta'ala agung, maha agung, tapi segala benda yang Allah Ta'ala suruh kita buat ni, Allah Ta'ala tak ada kepentingan. Termasuklah ketundukan kita kepada Allah ni. Bukan Allah suruh kita sujud sebab Allah perlukan sujud kita, tak perlu. Malah kalau satu alam ni semua tak sujud kepada Allah pun Allah tak rugi apa.
Itu maksudnya Allah tidak mengambil faedah langsung daripada hukum hakam yang diberikan. Itu termasuk dalam istighna dari sifat bahawa Allah itu maha agung, tidak memerlukan yang lain-lain. Yang kedua, tiada wajib Tuhan memperbuat mungkin atau meninggalkan daripada memperbuatkan dia. Lawannya wajib, iaitu mustahil, kerana jikalau yang wajib Tuhan mengadakan mungkin atau meniadakan, nescaya tiada kaya Tuhan. Susah sikit ayatnya, tapi saya ringkaskan. Maknanya benda-benda yang bersifat possible yang Tuhan buat, saya misalnya, kan, saya ni sifat mungkin aja, boleh ada, boleh tak ada. Kalau Tuhan kata tak ada saya, tak adalah saya. Tuhan tak nak jadikan saya, tak adalah. Sebab kita punya wujud ni wujud yang mungkinul wujud. Yang wajib wujud ni hanya Tuhan saja. Sebab Tuhan tu dipanggil wajibul wujud. Jadi nak jadikan yang mungkin ni tidak wajib bagi Tuhan. Jadi Tuhan nak buat, Tuhan tak nak buat, itu pada Allah Ta'ala dia tak perlukan. Dan yang ketiga, tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat dengan kuwah, lawannya memberi bekas. Itu pun bahasa tu bahasa lama. Maksudnya benda yang makhluk ni dia tidak langsung memberi bekas kepada sesuatu, melainkan kuasa Allah yang memberi bekas. Memberi bekas ni makna efek lah, efektif. The only thing that is effective in the real sense is the power of God. Nak bahasa Inggeris, kan? Satu-satunya benda yang betul-betul berkuasa atas sesuatu ialah Allah. Termasuklah, katakanlah saya ambil gelas ni ada air, bismillahirrahmanirrahim, saya minum. Yang berkuasa untuk saya akhirnya boleh angkat ni pun Allah Ta'ala. Yang mengenyangkan saya lepas minum air itu pun Allah Ta'ala juga yang bagi. Tidak ada langsung kainat, benda-benda yang makhluk ini yang memberi kesan dan beri bekas secara hakiki. Ini penting sebab anak-anak kita kalau tak belajar akidah, dia belajar sains, dia belajar fizik, dia belajar cause and effect, kan? Bila kita buat sesuatu ada kesan. Kalau ada api, kesannya ialah membakar. Tapi kalau ustaz dia tak betul, kan, dengan mengatakan bahawa api itu pun Tuhan cipta, pembakaran itu pun Tuhan juga yang mencipta, nescaya dia akan percaya bahawa api itu secara mutlak membakar. Itu dah bertentangan dengan akidah. Kita harap cikgu itulah yang bagi tahu. Sepatutnya cikgu fizik tu, sebab cikgu fizik tu pun Muhammad kat nama dia, ataupun Siti apa. Tapi cikgu tu pun macam tak reti nak bagi tahu, kan? Just tak ada dalam silibus untuk dia menghuraikan. Unfortunate lah, malang sikit lah, sebab tak berlaku islamisasi kita punya sains ni. Sepatutnya dia mesti bergabung antara akidah dengan sains ni, dia kena bergabung. Jadi cikgu sains tu patutnya dia cerita dulu Allah Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang dinamakan cause and effect ni, ia merupakan perbuatan kainat, perbuatan cause and effect ni betul berlaku, tapi dia berlaku atas dasar kuasa Allah Ta'ala. Yang mendasari segala-gala tu kuasa Allah Ta'ala. Pokok tu macam mana dia boleh setiap hari naik sikit, itu pun dengan kuasa Allah Ta'ala. Bukan sebab mineral apa semua. Ya, mineral tu jadi asbab secondary causes, but the primary causes is God. The primary cause adalah Tuhan. As-sabab al-awwal, itu Tuhan. Itu baru sedap, kan, belajar sains macam tu. Barulah iman pun kuat belajar sains. Tapi hari ni orang belajar sains lagi tak percaya Tuhan, kan? Betul lah, kalau macam tu kita belajar segala-gala kat luar tu terjadi dengan sendirinya, mana nak dapat keimanan kepada Tuhan kalau macam tu cara kita menghuraikan sains? Tak dapat, malah jauh daripada Tuhan lagi. Kerana Tuhan tak ada dalam di luar sana tu. Nama pun kita dah panggil ke alam semula jadi. Itu pun dah tak betul tu istilah tu. Alam tu bukan semula jadi, alam tu ciptaan Tuhan. Kita main translate je daripada bahasa Inggeris, kan, nature.
Sebab itu kita punya istilah apa? Alam apa? Alam tabi'i. Itu istilah istilah Islamnya. Alam tabi'i. Kenapa tabi'i? Kerana taba'a ni maksudnya macam mencetak. Matba'ah tu pencetak. Publisher dalam bahasa Arab. Jadi alam ni Tuhan yang cetak ni. Tuhan cetak pokok jadi pokok. Tuhan cetak batu jadi batu. Itu baru betul alam tabi'i. Kita alam semula jadi kan. Lagilah anak-anak tu jadi jauh daripada Tuhan. Kalau kita ajar dia, ni alam semula jadi ni. This is natural. Mother nature. Entah apa siapa dia Mother nature tu. Kan? Bila berlaku gempa bumi, this is the work of Mother nature. Mak siapa Mother nature tu? Allah Ta'ala yang menjadikan gempa bumi. Allah Ta'ala yang menjadikan tak gempa bumi pun kalau aman macam ni kan, aman, hujan, panas, itu pun Allah Ta'ala juga. Yang tak berapa aman itu pun Allah Ta'ala juga. Kalau banjir, kilat, gempa bumi, tsunami, itu pun Allah Ta'ala juga. Jadi Allah Ta'ala itu di mana-mana. Bukan maksud di mana-mana, Allah Ta'ala itu lah yang menjadikan segala-galanya. Macam tu. Kemudian baru kita ajar yang secondary sources tu, fiziknya. Bukan bermaksud kita menolak fizik, kita menolak biologi apa semua, tetapi Islamkan pengajaran biologi dan fizik itu, supaya anak-anak kita belajar sains, tetapi sains yang Islami, sains yang amat dekat dengan Tuhan. Itu ada ni dalam yang kita belajar ni. Semua ada. Bukan tak ada. Tapi sebab ada orang kata tak boleh belajar benda-benda ni, dah jadi masalah lah. Jadi maknanya sifat-sifat yang semua kita sebutkan tadi, 11 campur yang 3 ni tadi, kesemua itulah yang menjadi jumlah sifat-sifat Tuhan yang menggambarkan istighna, menggambarkan Tuhan itu maha kaya daripada segala sesuatu kan. Hanya yang kaya je yang boleh beri ni dan tak memerlukan yang lain. Dan yang sebenar-benar kaya ialah Allah Ta'ala. Sebab itu nama Allah Ta'ala itu Ghaniyun. Kalau kita nak tahu nama Ghani lah, Ghani. Tahulah Abdul Ghani kan? Hamba kepada yang kaya. Kalau kita tahu nama Ghani saja, kitalah yang paling kaya tu. Jadi nak adab kita dengan Tuhan, tahu nama Abdul Ghani, hamba kepada yang maha kaya. Sebab yang maha kaya hanya Allah. Kaya manusia ni kaya yang kita hanya tak perlukan sebahagian, tapi kita perlukan banyak benda lain. Tuhan itu tak perlukan segala sesuatu, tetapi segala sesuatu perlukan Tuhan. Kan itulah Ghani, itulah kaya, itulah sebenar-benarnya kaya. Jadi manusia tak ada yang kaya. Kalau ada bilion-bilion pun dia masih perlukan bank, dia masih perlukan pengawal peribadi, dia masih perlukan senapang pistol, dia masih perlukan kereta untuk bawa dia. Allah Ta'ala tak perlukan segala-gala itu. Itu maksudnya. Kemudian jumlah tadi itu kan, sifat tu tadi 11 campur 3 tu 14, lawannya pula ada 14, maka 28. Lepas tu ada sebahagian sifat-sifat yang kita belajar pada awal tu, dia masuk pula dalam kategori iftiqar. Iftiqar ni pula, tadi Tuhan maha kaya, ini pula kita maha miskin. Macam tu. Kita ni pula dalam keadaan sangat memerlukan Tuhan. Jadi ada sifat-sifat Tuhan yang kita belajar dulu, yang masuk kategori kalau kita faham betul-betul, dia menambahkan lagi ilmu kita terhadap sifat lemahnya kita ini dan memerlukan Tuhan. Itu tauhid, itulah akidah. Akidah ni kita kena belajar. Kita ni lemah. Hari ni semua nak ajar orang kita ni kuat kan. We have to determine our own future. Kan? Motivasi.
segala-galanya kita. Wah, nampak tak? Tapi hati-hati kan, takut istilah yang kita guna tu kita mencabar Tuhan. Kita tak sedar kan. Jadi sifat-sifat the rest of yang tu dia masuk bawah yang dipanggil iftiqar. Apa dia? Sifat seperti wahdaniyah, Allah itu Maha Esa, kudrah, kuasa kan. Bila kita belajar beriman, kita tahu Allah itu Maha Kuasa, secara otomatik kita ni maha lemah lah. Kita sentiasa memerlukan kudrah Allah Ta'ala dalam setiap gerakan, setiap saat. Kalau tak ada kuasa Allah Ta'ala, macam mana kita nak menyedut udara Allah Ta'ala ini? Macam mana kita nak bergerak? Macam mana kita nak mengangkat sesuatu? Macam mana kita nak itu, nak ini? Semua dengan kuasa Allah Ta'ala. Jadi dengan mempercayai dan beriman dan memahami kudrah Allah Ta'ala, kita akan merasai kita punya ikatan dan juga rendahnya kita ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan iradah, Allah itu Maha berkehendak. Ini pun kita dah bincang panjang dulu. Apa beza kudrah dengan iradah? Kudrah itu Allah menjadikan sesuatu, tapi iradah ni Allah menentukan sesuatu. Allah menjadikan sesuatu, tapi Allah juga menentukan. Menentukan maksudnya kalau kita ni lahir kat mana, itu bukan kebetulan tu, itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir 2,5 kilo, kenapa tak 2,45 kilo? Betul ke tu? Kata kalau bukan 3 kilo, itu pun ketentuan Allah Ta'ala juga. Jadi tidak ada kebetulan dalam dunia ni. Kalau dalam akidah, segala-galanya ketentuan. Dan kalau macam tu, bukankah kita akan sentiasa rasa kita ni terikat dengan Allah Ta'ala? Sebab Allah itu sentiasa menentukan sesuatu. Bukan bermaksud kita pasrah, kita terima saja ketentuan Tuhan, tapi kita kena berusaha. Tetapi segala yang berlaku selepas usaha kita, itulah kita panggil sebagai ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kita memahami ketentuan Allah. Apalagi sifat ilmu Tuhan. Kalau Allah lah yang maha berilmu, kita ini lemah lah. Sebab itu kita selalu kata wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Sebab kita ni memang sentiasa kurang berbanding Allah Ta'ala. Ni tak, kita tak diajar macam tu kan. Kita ajar, kita lah yang tahu segala-galanya. Malah setiap detik kefahaman kita tu, setiap point of our understanding is given by Allah Ta'ala. Bukan automatik, saya baca ni semua ni, itu yang saya faham. Betul, tapi yang memberi kefahaman itu adalah Allah Ta'ala. Boleh aja kita baca tapi tak faham, Allah boleh buat macam tu. Sebab itu dalam kelas ada nombor 1 sampai nombor 40. Kalau semua baca faham aja, cikgu bagi semua 1 nombor je kan, nombor 1 semua. Tapi ada lembab sikit, bengap sikit, tu bahasa-bahasa tu kan, lembam lah apalah. Kerana tak sama dari segi itu, dan persediaan jiwa tu pun tak sama, kesungguhan jiwa pun tak sama. Sebab itu ulama-ulama pun berbeza-beza. Yang lebih kokoh, lebih kuat usahanya, Allah Ta'ala beri lebih. Malah Allah bagi kadang-kadang benda yang kita pun tak boleh nak bayang. Ada ulama yang tulis sampai 400 tajuk, 500 tajuk. Macam mana tu? Kita satu buku pun tak siap-siap sampai sekarang kan. Yang buat PhD pun tak habis-habis. Ada yang tak habis PhD, bukan tebal pun tesisnya. Ulama dulu boleh habis 400 tajuk, satu tajuk 10 jilid, satu tajuk. Dan itu bukan cerita dongeng. Sampai sekarang kita boleh tengok kitab-kitab mereka. Bukankah itu kita tak rasa ke itu Tuhan yang beri? Kalau ikut keupayaan biasa mungkin tak boleh. Itu tanda Allah Ta'ala maha berilmu, bukan kita. Tapi janganlah ingat kalau macam tu aku menjadi bodoh pun tak apalah. Tidak. Kenapa ulama-ulama kita dulu berusaha? Kerana akhirnya Allah Ta'ala memberi kepada siapa yang berusaha kan. Sunnatullah, memberi kepada siapa yang berusaha. InsyaAllah kita sambung nanti akhirlah. Ada satu lagi untuk kita habiskan, satu muka lagi ni pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahma nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.